First of all, I'm a late beginner to this author's books, which is, alah kenapalah aku tak start daripada awal hari tu kan. Tetapi buku ni kan, tema dia simple je. Kita biasa tengok dekat social media ke apa ke, suami bantai isteri, isteri curang. Kisah-kisah yang macam tu membuatkan ia rasa macam benda ni dekat lah dengan aku. Cerita ni, Do Not Disturb ni betul. Bila saya tengok tu, ni mesti lokasi dia dekat hotel atau motel. Jadi, watak utama ni, dia selalu kena debit. Selalu kena pukul. Tapi ada benda yang menyebabkan dia stay dengan suami dia. Sampai satu masa, dia debit aku, boleh. Apa kata aku debit dia? Jadi, mendebit tu bukanlah debit secara literal. Faham je lah. Jadi, sesuatu telah terjadi dan scene seterusnya adalah berlaku di satu motel di mana saya teringat cerita yang lama-lama lah kan, di mana Psycho tajuk cerita tu. Tapi setiap bila saya baca tu terbayang filem tu. Jadi penulis ni pandai tau, dia mengingatkan kita pada sesuatu yang relatable, dan bila dia tulis tu dia membuatkan kita rasa sini tak adalah tak familiar sangat. Idok le dekat sini ada snow kan, walaupun dekat dalam ni ada cerita snow. Tapi yang paling penting sekali, saya ingat mati-matilah macam dia ni mesti dia tak sangka kan suami dia ni ada, memanglah kalau dah memukul ni selalunya ada orang lain lah kan, mesti kawan sekerja ke apa. Dia punya plot twist yang macam wow, tak sangka dia punya betrayal ataupun pengkhianatan dia tu, ya Allah, dalam sangat Dan jangan terkejutlah kalau bila anda baca cerita ni, mula-mula tu rasa macam ni tak ada lain, memang yang buat kerja ni mesti seperti dalam movie Psycho tu, pemilik hotel tu. Tidak ya. You are in for such a good surprise dengan buku ni saya rasa. And carilah kalau boleh cari. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum.